betul dah ke. Kali ketiga tadi balik. Yo kita apalah nak ayah abah yo ya. Ya Nas, mana je kau lah. Kali kau kerja abah apa? Entah lah jam. Entah lah. Barang ni sendiri kita tahu duk mana. Seluar je tinggal luar selek. Lepas tu, luar selek siapa ya? Luar selek adik dia ke luar selek siapa ya? Tak tahu. Lepas tu kat ojek. Masa tu you nak ambil semaya. Lepas tu kat you tak kerja atas. Lepas tu sediakan tualat tu. Tiba-tiba masa tu. Ni pun ambil gambar atas. Awak jangan jadi supaya anak Afnan ni. Anak Afnan ni dia lupa habis semua barang. Dia tak tahu pun gapo dia buat hari ni gapo kan cerita yang cerita ke dia, yang cerita gapo hot maring. Hari ni pula ana. Mana aku cerita apa dia salam? Entah. Lepas tu, yang ini ajar you buat motor, buat sekali buat konten kan. Bila-bila buat konten TikTok, konten YouTube, apa semua kan. Nak masuk YouTube, nak masuk TikTok, masuk buku-buku. Nak ajar dia buat motor ni. Tak apa dah ni, semula-semula lah. Kalau dekat kampung kau sana ni anak, kau belajar motor tak? Ayah kau belajar motor? Tak. Tak. Sebab tahu tak, anak Hafna ni, umur dia 14 tahun. Bukan 14 tahun, dia 16 tahun dah. Kata 4. Dia yakin. Tapi motor tak 31. Sepupu dia ni, umur 11 tahun, dah 5. Mana motor dah? Motor Y, motor NVX, motor apa lagi? EF5, EX, motor apa lagi? RSZ lah tak kerti. RSZ tu pak tu tak kerti lah, bayar okey lah. Motor LCV8 kau apa boleh lah bawa. Noyak anyo. Ni video ni kan untuk kau anak. Aku buat ni untuk kau anak. Kau ni terima kasih kepada ni sebab apa? Abang ni sok tolong kau edit video lah apa. Tapi kau buat main-main je. Tanya cikgu tanya ni Umi dia cerita lah. Tanya Umi dia. Enggak tanya aku Umi kau sendiri. Kau sendiri pun cakap nipu ada. Kau cakap belik-belik. Kau cakap benar hari ni benda tu cakap belik lah. Kau cakap belik-belik ya gitu. Cakap tak regah penuh. Cakap betul-betul lah Nas. Cakap betul-betul lah Nas. Entahlah. Kau. Lepas tu, so lagi kalau tanya cikgu, dia tanya, Anak Afnan, mana video yang cikgu suruh hantar tu? Dekat kau realize lah. Tak sempat nak buat lah apalah.